Tu saya dah ajar you guys untuk yang kita buat sky replacement tu lah. Untuk kita betul, sorry mana sky replacement tadi. Untuk kita betulkan kita punya sky tu. Dan dia tak semestinya sky. Kita juga boleh buat replacement benda lain kalau kita nak lah. Kita boleh select. Okay, so hari ni kita nak masuk satu lagi bahagian. Iaitu kita nak belajar macam mana kita boleh menggunakan Fusion. Okay, kalau awak tahu dekat bawah kita punya ni, kan kita ada kita punya progressive punya tab. Betul? Tab. Hari tu kita dah cut, kita pergi dekat yang kita punya color punya tab kan. Okay, now kita nak return back. Ada satu bahagian yang kita tak sentuh lagi, iaitu Fusion. Okay, kenapa saya ajar awak buat yang ni dulu? Sebab ada student-student macam saya, dia nak kena settlekan dia punya video color grading. That's why saya ajar buat color grading dulu sebelum yang Fusion ni lah. Okay, so Fusion ni adalah satu bahagian di mana kita nak add on grafik dekat dalam kita punya video. Okay, so function grafik biasalah kita letakkan teks dan sebagainya. Itu adalah part of kita punya grafik tu lah. Sorry. Halo. Hello, jalan dulu boleh? Aku tengah kelas. Jalan dulu boleh? Aku tengah kelas. Aku tengah kelas. Halo. Okay, sorry. Okay. Fusion ni kalau nak di-comparekan Fusion ni macam After Effects. Macam After Effects. So dalam Adobe, kita boleh ada dua software. Satu software adalah Adobe Premiere, satu lagi software ada After Effects. Sebenarnya kita boleh edit video dalam After Effects, tapi kalau macam for example, kita tak banyak menggunakan grafik, kita tak pakai After Effects, kita pakai Adobe Premiere saja. Tapi kalau yang nak pakai grafik, you guys boleh pakai terus After Effects. Kita boleh edit dalam After Effects, kita boleh buat color dalam After Effects. Okay? So dalam software DaVinci Resolve ni, dia ada satu part tu dia namakan Fusion. Fusion ni adalah macam After Effects. So kita boleh buat effects graphical apa yang kita nak. Okay, saya tunjuk dulu. Sekiranya, ni kita akan pakai balik footage kita yang ni. Ada kan footage ni? Ada kan? Okay, so sekiranya bila kita dah siap kita punya footage ni, kita nak add on text. Okay, contoh kata for example kita nak add on text, kita boleh pergi sesimpel dekat sebelah atas ni, sebelah atas kiri, awak akan jumpa ada satu tab nama dia Effects. Okay, tekan pada tab Effects tu. Okay, bila kita tekan pada tab Effects, kita akan dapat yang video transition, audio transition, titles, okay, dan juga generator effects dan sebagainya lah, ataupun open effects, filter dan sebagainya. Okay, kalau kita nak masukkan teks, okay, contoh for example kita ada teks dekat sebelah kiri tu, bila awak tekan teks kat situ, dia akan bagi you bunch of teks, jenis-jenis, macam-macam jenis teks you guys nak pakai, boleh. Dia semua mostly yang ada animation lah, dia dah animated. Okay, terpulanglah you guys nak pakai yang mana. Okay, ada yang jenis old school, ada yang jenis semua jenis teks you guys ada, dan you guys ada capable boleh pakai. So cara untuk pakai dia, okay, cara untuk pakai dia simple sahaja. Okay, katalah for example dekat yang the first one ni, ini adalah opening kita punya video, kita nak letak teks atas ni, kita boleh grab daripada mana-mana teks yang ada ni, kita boleh terus letak dia atas kita punya video. Contoh for example, saya ambil one of this video, okay, comic title ni, saya klik, saya drag, saya letak dekat atas. Sama macam software-software video yang lain. Okay, kita boleh klik, kita letak atas. So dia akan keluar macam tu dekat atas kita punya video. Okay, sebab dia dekat sebelah atas lah, video tu kat sebelah atas. Okay, dan dekat yang ni, yang untuk comic title ni, dia dah ada animation. So kalau kita playback video ni, dia ada animation. Sekejap yang ni ada animation tak silap saya ada animation, this one. Transform, sorry. Saya rasa this one ada animation. Okay. Okay, yang ni tak ada animation. Sorry, yang ni tak ada animation. Okay, tapi once kita letak kita punya teks, kita boleh pergi kat dia punya sebelah kanan ni, pergi dekat inspector. Once you guys buka dekat inspector tu, dia ada macam-macam benda kita boleh adjust. Layout, text. Okay, kita nak dia pergi dekat belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Okay.
Kita boleh adjust dia punya size, kita boleh adjust dia punya perspektif, kita boleh adjust dia punya semua. Okey, nampak ni? Kalau saya gerakkan position on path tu, kita akan nampak macam dia bergerak. Perasan tak? Okey. So kalau nak buat animation dekat sini pun boleh sebenarnya. Alright? Okey. Perasan tak bila tekan dekat layout? Okey, pergi dekat inspector, pergi dekat text, pergi tekan layout. Bila tekan layout, awak akan dapat di situ perspective on path. Jumpa tak perspective on path? Dekat layout tu ada perspective on path. Ada? Ada tak? Dekat layout. Ni. Perspektif pula, sorry. Position on path, sorry. Position on path. Position on path tu, kalau awak gerakkan dia, gerakkan dia. Jumpa tak? Sorry, position on path Position on path. Okey. Position on path tu, kita nampak dia ada pergerakan. Ada macam ada motion, betul? Kita boleh buat animation based on yang tu. Yang motion yang kita dah bagi tu. Alright, okay. Contoh, for example, saya nak tag saya kat sebelah sini. Okay, tengok. Saya letak tag saya kat sebelah situ. Lepas tu kalau awak perasan, saya gerakkan yang position on path tu lah. Tadi kan mula-mula kan dia tengah-tengah kan. So saya tarik ke kiri, saya letak daripada hujung skrin ni. Okay. Lepas tu perasan tak dekat yang position on path tu, hujung tu kan ada nombor. Hujung nombor tu awak nampak kan ada satu macam diamond. Diamond tu apa? Keyframe. Yes, benar. Sebelum kita klik keyframe tu, kita kena ubah kita punya playhead ni. Ubah playhead ni dulu. Playhead ni letak kat depan, dekat awal. Okey, letak kat awal, baru kita tekan keyframe. Okey, once kita dah tekan keyframe, kita gerakkan kita punya playhead ni sampai dekat hujung. Okey. Okey, kita gerakkan sampai dekat hujung kita punya frame ni. Okey, frame hujung ni. Lepas tu kita gerakkan kita punya, tak kat hujung ni. Lepas tu kita gerakkan kita punya sampel ni sampailah dia keluar habis. Alright. So dia akan create another keyframe dekat situ. Okay. Jadi tak? Dia akan create another keyframe. So bila saya playback balik ke belakang, lepas kita ubah tu, bila saya playback balik, bila saya play video tu, nampak teks tu dia akan berjalan sendiri. Alright? Okay? Sebab apa? Sebab kita dah buat keyframe. Sesimple as that. Okay? Dan dalam masa yang sama, teks yang kita pakai tu, kita boleh besarkan dia. Kalau rasa macam kecil sangat, you guys boleh besarkan dia. Okay. You guys boleh ubah dia punya Z. Macam ni. Macam ni. Okay. Nampak kita dah buat keyframe. So kita nampak dia macam lalu kat depan. Right? Okay. Ataupun kalau macam for example, you guys boleh transform dia lagi. Pergi dekat bahagian transform, adjust dia punya offset. You guys boleh pergi pada shading kalau you guys nak buat shading. Okay. Ataupun you guys boleh pergi dekat bahagian text kalau you guys nak adjust. Macam-macam benda kita boleh adjust. Kita boleh ubah. Okay. Kalau you guys nak ubah rotation dia. Okay. You guys nak ubah dia punya Z axis, Y axis, kita boleh adjust. Semua adalah fully adjustable. Alright. Okay. Nampak ni? Daripada sini, dia masuk. Alright. Sesimple as that. Alright. So, kamera bergerak, teks pun bergerak. So, dia nampak lebih immersive dekat situ. Okay. Boleh? So, dia ada juga teks-teks yang lain kalau kita rasa kita nak plan out dan kita nak letak. Okay. So, kalau macam contoh, for example, kita cuba ambil teks-teks yang lain. Saya cuba pakai teks yang ini pun cantik kan ni? Ni. So saya ambil yang ni, saya letak pada footage yang nombor 2. Yang nombor 2 ni saya ambil, yang ni adalah nama dia digital glitch. Digital glitch. Okey, digital glitch ni dia akan bagi efek macam matrix. Tahu matrix? Dia akan macam ada efek matrix sikit, lepas tu baru dia keluar. So, ikut mana teks yang kita rasa bersesuaian dengan apa yang kita cuba nak buat. Footage kita. Okay. So, macam for example, kapal korek ni adalah kapal-kapal lama. So, dia macam ada sedikit nostalgic punya effects ataupun some sort like steel punya effects. Okay.
So tulisan yang dibuat ni, yang glitch ni berwarna putih. So saya rasa macam tak kena dengan color yang ada dekat situ. So apa saya buat, saya tukar dia punya color pada tulisan tu. So saya pakai something yang maybe a bit warna a blue but not blue. A blue but not blue. Okay? Biru yang this one. Kapal korek. Okay. Kapal korek. Large text. Lepas tu dia ada small text tau. Bawah dia ada small text. Ini kalau saya pakai glitch dia ada dua lah. Satu large text, satu small text. So small text tu saya tak pakai, saya buang. So saya ada yang besar saja, large text. Okay. So large text ni, okay, saya boleh besarkan dia punya sizing dia. Okay. Saya boleh besarkan dia punya, okay. Itu je option yang dia bagi pada saya. Saya boleh buat. Kalau saya tengok pada setting tak banyak. So itu je. So bila saya playback balik, saya tengok apa efek saya dapat. Okay, nampak? Okay. So bila saya letak dekat atas kapal tu, so dia nampak macam, alah, dia macam mengganggulah kapal tu. Apa saya nak buat? Saya nak letakkan dia atas air. So untuk letak dia atas air, saya pergi pada yang kita punya ni, yang text ni, klik pada text, pergi pada setting atas ni, okay. Lepas pergi setting atas ni, kita akan jumpa transform, okay. Dekat transform tu kita ada Z axis dengan Y axis. Z axis pula. X axis dengan Y axis. So kita tukar X axis, okay, kita adjust, kita letakkan Y kita atas ataupun bawah. So saya letak kat bawah tu, kapal korek kat situ. Okay. So bila letak kapal korek kat situ, bila saya playback balik, okay, dia akan nampak. Okay. So there was a bunch of effects yang you guys boleh pakai. Sesimple as that. Okay. You guys boleh pakai apa jua jenis effect yang you guys nak pakai, you guys boleh pakai. Tak ada masalah. Clear cut dekat situ. Alright. Simple like that. Okay. Boleh? So far okay? Okay, cuba discover sikit. Apa yang awak boleh tengok pada teks-teks yang lain. Dia ada banyak sangat teks kat dalam ni.
Okay, boleh? Boleh kita continue? Okay. Ini adalah normal text. Dekat dalam normal text ni, software mana-mana pun akan ada. Awak buka DaVinci Resolve, awak buka CapCut, awak buka Final Cut Pro, awak buka After Effects. Okay, lagi apa? Kita buka Filmora, memang ada. Okay, so apa bezanya kita punya normal text dengan yang kita nak buat custom ni? Okay, normal text ni, kita akan dapat text yang memang dia dah siap custom. Kita tak boleh nak do some adjustment. Tapi ada certain time tu kita nak kita punya own adjustment punya text. Okay, contoh for example, saya nak buat text saya ni adalah bentuk 3D. Dan saya nak text ikut arahan saya. Okay, so macam mana kita nak buat? So, apa yang kita akan pakai? Kita akan pakai footage yang this one. Yang ni. Yang pendek ni je. Apa pendek ni tak cantik. Okay, saya tukar. Yang ni saya letak kat sini. Yang kapal korek ni saya letak kat sini. Yang tadi ni, yang glitch ni. Okay, kita pakai footage yang ni. Ada kan footage ni kan? Okay, ada footage ni. Alright, kita akan pakai footage ni. Okay, so apa kita nak kena buat? Kita klik pada kita punya footage yang kita nak pakai. Okay, klik je sampai keluar line merah tu. Lepas tu kita pergi kepada tab Fusion. Okay, klik pada tab Fusion. Bila klik pada tab Fusion, dia akan bagi awak interface yang macam ni. Okay, dia akan bagi kita interface yang macam ni. Alright. Okay, boleh? Alright, dalam tab kita punya interface Fusion ni adalah part di mana untuk kita masukkan efek, grafik dan sebagainya. Okay, so sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak belajar macam mana kita nak buat tracking. Okay, tracking ni dia ada macam-macam jenis tracking. Kita boleh 3D tracking, kita boleh buat manual tracking dan sebagainya. So hari ni kita nak tengok kita nak buat point to point based tracking. Okay, maksudnya kita cari kita punya point dan dia akan track kita punya point. Okay, so the first thing first, kita pergi dekat kita punya line ni. Awak nampak dia ada dua objek dekat kita punya sini. Satu media, okay, media LN1 dan satu lagi tu media out. Di media LN pula. Media in satu, media out satu. Okay, okay, so dekat tengah-tengah tu ada satu line kuning. Line kuning ni adalah kita punya flow lah. Sama macam yang minggu-minggu sebelum tu yang kita buat note tu. Remember yang kita buat note tu kan? Okay, now apa saya nak you guys buat? You guys klik dekat you guys punya mana-mana bahagian ni. Okay, right click dekat situ. You guys akan cari yang dia akan keluar pop up. Dekat atas sekali tu ada tulis Add Tools. Okay, pergi pada Add Tools. Right click, naik atas sekali, dia ada Add Tools. Okay, dah? Okay, lepas tu cari bawah satu perkataan nama dia tracking. Okay, dia ada 3 kat situ. Camera tracking, planner tracking dan juga tracker. Betul? Okay, camera tracking, planner tracker, camera tracker, planner tracker dan juga tracker. Okay, so apa kita nak buat? Kita nak cuba pakai planner tracker dahulu. Okay, kita cuba pakai planner tracker dahulu. Klik pada planner tracker. Okay, nanti dekat tengah-tengah tu akan keluar satu box. Dia tulis itu planner tracker. Okay, alright. Ada? Okay, now tengok pada sebelah kanan dekat kita punya inspector. Okay, dekat inspector kita dekat sinilah dia punya option-option yang kita nak pilih apa jenis yang kita nak dia operate. Okay, kalau kita tengok yang the first one tu kita ada operation mode. Kalau klik pada operation mode tu dia ada macam-macam jenis. Dia ada track, dia ada steady, dia ada pin, corner pin, dia ada stabilize. Okay. Lepas tu yang bawah tu pattern dia pula dekat tracker tu kita ada point, kita ada hybrid point plus area. Okay. Lepas tu kita ada motion, jenis motion kita nak, output yang kita nak jenis nak dan juga track based on pada kita punya channel yang kita nak. So a lot of option yang kita boleh buat untuk kita nak buat tracker. Okay. Okay, dah clear. Okay, now sekarang ni apa kita nak buat? Kita setkan pada yang standard dia pakai. Okay, standard dia pakai. Bila kita dah setkan standard yang dia pakai, kalau awak letak awak punya mouse dekat awak punya screen, awak akan dapat awak punya mouse tu dia jadi macam yang plus punya sign tu.
Okay, plus punya sign tu maksudnya kita kena start drawing. Okay, drawing maksudnya kita kena pilih satu point yang di mana untuk menjadi kita punya reference supaya objek yang kita akan letak selepas ni akan maintain pada kita punya reference point tu sahaja. Dia tak akan berubah. Okay? So, kalau kita playback balik dekat atas kita punya screen ni, kalau kita playback pada atas kita punya screen ni, kita akan nampak ada satu line merah. Betul? Line merah ni adalah playback tau, playhead. Kalau scroll dia akan reverse balik ke belakang, kalau kita ke depan kita akan ambil untuk satu scene ni saja. Yang lain tak kacau. Sebab tadi kita pilih satu tadi kan. Lagi satu tu saja. So apa yang kita nak kena buat, kita cuba tekan yang merah tu, yang kita punya playhead tu, kita play depan. Dan kita scroll ke belakang, kita cuba tengok dekat mana yang kita rasa sesuai untuk menjadi tracker. Okey, apakah ciri-ciri tracker? Point. Okey, tracking point. Apakah ciri-ciri tracking point? The first one, ciri-ciri tracking point, dia mesti obvious. Obvious maksudnya mudah nampak. Okey? Yang kedua, dia mesti ada perbezaan daripada yang lain-lain. Okey? Dia mesti obvious dan dia mesti lain daripada yang lain. Okey. Contoh for example, dalam kita punya shot tu, yang paling banyak ada warna hijau. Betul? Sebab ada pokok-pokok. So kita tak boleh pilih warna hijau. Kenapa? Kalau kita pilih warna hijau, risau nanti dia akan lari. Dia akan lari ke pokok-pokok yang lain. Okey. Yang kedua, kita ada awan dekat atas tu, warna putih. So kita tak boleh pilih warna putih. Sebab warna putih ni dia mungkin akan terlari dan dia akan pilih yang tempat-tempat yang lain juga. So apa yang kita nampak kat sini, untuk kita nak buat tu, kita boleh zoomkan kita punya video ni. Letak kat situ 200% ke 100% ke, you adjust tengok yang mana you guys rasa bersesuaian untuk dijadikan kita punya tracker. Okay. So apa saya nampak dekat sini adalah tracker. Okay. Tengok Okay. Apa yang saya nampak yang untuk kita track, kita boleh letak dekat sini. Yang ni, dekat depan ni. Nampak tak yang depan tu? Okay. Yang tu kita boleh letak tracker sebagai untuk kita nak track kita punya subjek. Okay. So, macam mana kita nak buat kita punya track? So, kita letak mouse, kita klik satu, dia akan keluar satu point warna kuning. Lepas tu kita klik dua, point satu lagi, kita klik tiga, kita klik empat, kita klik gabung balik sampai dia keluar yang kosong tu. Okay. Jadi tak? Maksudnya kita buat selection lah. Kita buat selection tempat yang kita nak tracking tu. Okay. Boleh? Klik. Lepas tu sambung balik. Sambung balik yang the first klik tu. Klik. Sambung balik. Sampai kita punya first klik tu. Jadi zoom lagi. Alah, kecil sangat. Zoom lagi. Zoom lagi. Jangan kena ikut skrin. Zoom lagi. Boleh zoom lagi. Boleh tak belakang ni? Dua orang kan? Boleh kan? Betul maksudnya? Ya, benar. Okay. Dah. Aiman dah. Alik dah. Dah Alright. Okay. Now, lepas kita dah setkan kita punya tracking, tempat tracking point kita, okay,
kita boleh ubah balik kita punya screen ni jadi balik feed tu. Kita nak tengok. Okay, dia punya tu macam mana. Now, apa yang kita perlu buat, pergi dekat bawah ni. Pergi dekat bawah ni, awak akan jumpa perkataan tracking. Betul? Ini adalah play ke belakang, stop, play ke depan. Okay, tekan play ke depan tu. Tekan play ke depan. Yes. Okey, nanti dia akan mula track. Boleh jadi? Track fail. Must track, new track must begin at reference. Reference track 0, set to 0. Okay. So, kita set back to 0. Tarik kita punya pada 0. Dan kita tekan balik tracker tu. Okay? Okey dah? Dah. Kalau dah kita boleh play je, kita punya tu, kita akan nampak tracker tu akan jalan sekali. Betul Alright. So now, settle. Kita dah tracking. Okay. Lepas kita dah tracking, sekarang ni kita nak buat kita punya tags. Okay, kita nak letak kita punya tags. So, untuk letak kita punya tags, dah, depan ni dah, Aiman dah. Okay, dah boleh. Depan ni boleh, Alif boleh. Ni boleh. Okay, now kita nak bubuh kita punya teks. Okay. So, untuk bubuh kita punya teks, pergi dekat sini. Sini ada teks ni. Sini ada teks, T ni. Tekan teks dekat sini. Tekan teks dekat sini. Tekan teks dekat situ. Nanti dia akan keluar satu lagi note baru. Sepatutnya, sorry. Dia patut tadi macam ni. Sekejap. Okay, macam ni. Dia jadi single macam tu. Dekat bawah-bawah tu, dia mesti jadi single macam tu. Klik dulu dekat luar. Lepas tu baru tekan create text. Okay? Okay, jadi. Yang ni jadi tak? Ni. Ni. Teks ni. Jadi kan? Jadi macam ni ke tak? Dia single. Dia tak gabung dengan mana-mana. Jadi single Ni Alif dia luram ni. Alif tanya. Jadi tak? Apa masalah? Apa yang tak jadi?
Tracker tak jadi. Okey, apa tu? Tekan track. Ada kosong. Masa ada kosong. Betul, sebab dia detect dia sebagai satu file. Dia detect sebagai satu file. Sebab dia akan detect sebagai file ni. File ni. So bila kita buat fusion ni, kita pakai dia akan assume kita akan buat the whole file. Yang cuba delete yang lain dulu. Yang ikat, yang cut tu. Cuba delete yang lain. Tadi sekarang ni semua satu nama kan? Satu nama. Cuba delete. Cuba delete. Tinggal yang kita nak pakai tu je. Cuba tengok pada dalam. Cuba tak yang lain saya. Cuba tengok tu. Ni boleh kat fusion. Dia mesti detect tu je. Dia mesti detect whole. Dia mesti detect whole. Dia rename lah. Dia mesti cuba. Dia saya kecil. Saya cuba cari tengok macam mana nak dia boleh cut. Ambil satu-satu empat tu je. Okey ni dah? Dah. Right. Okey. Yang text tadi ni. Ni text ni. Add text ni. Pergi klik dekat sini ada T ni, tekan text, kita masuk ke dalam ni. Okey, dah. Boleh kita sambung? Okay, now. Okay. Dekat teks tu, okay, listen Dekat teks tu, dekat hujung sebelah kanan teks tu ada ikon peta. Okay. Tarik ikon peta tu, drag dia letak kat bawah. Tarik ikon peta tu, drag dia letak kat bawah. Dekat planner tracker tu. Sekejap. Sebentar. Benarkah? Okay. Okay, sudah silap dah. Okay. Sorry. Okay. Okay, yang tadi kita punya teks ni, okay. Kita punya teks ni, kita kena pergi dekat sebelah planner tracker ni. Okay, kan tadi kita gabung planner tracker. Pergi dekat sebelah yang media in tu, right click. Okay, right click yang media in tu. Cari tools nama dia merge. Sekejap. Tadi mana tadi? Composite. Daripada atas 3D blur color composite. Okay, composite, lepas tu awak cari merge.
Dia tulis merge, betul? Okey, ambil merge tu. Klik pada merge. Okey. Lepas klik pada merge. Okey. Okey. Lepas klik pada merge. Ambil yang tadi teks ni tadi. Tadi kan kita gabung dengan Planet Tracker kan? Ubah yang hijau tu kepada hijau merge tu. Macam ni. Ni. Okey, tengok ni. So, media in satu, text merge. Lepas tu baru Planet Tracker. Okay. So, ubah je dia punya arrow tu tadi. Merge ni dulu, Planet Tracker. So, text. Merge, Planet Tracker. Okay. Merge. Right click, merge. Right click, composite. Composite, merge. Right click, composite. Merge. Lepas tu text tu yang ni tarik masuk sini. Yang ujung ni tarik masuk sana. Tu tarik sana. Tarik. Bukan kan? Kat atas tu hijau. Yes, enak. Okey, boleh? Boleh sambung? Boleh sambung Alright. Okay, now sekarang ni dekat bila kita klik pada teks, kita pergi teks kosong, tak ada apa-apa, betul? Sebab dekat sana sini kosong. Okay, tulis di kotak tu. Okay. So saya tulis di kotak tu kapal korek. Kapal korek. Okay. Buat teks kapal korek, adjust dia punya font, you guys nak pakai font apa? Alright. Dia kadang ada setengah font dia boleh read, ada setengah font dia tak boleh read. So, okay. Kapal korek. Okay. Lepas tu ikut size, kita nak pakai size apa. Boleh, tak jadi masalah. Okay. Okay, dah buat tulisan Okay. Now, lepas kita dah ada tulisan, okay, kalau kita playback, okay, kita nampak tulisan kita tu dia masih stay dekat tengah-tengah. Alright, okay, now kita nak buat untuk nak make sure dia follow kita punya yang kita dah tracking tadi lah. Betul Okay, now klik balik pada Planet Tracker tu. Okay, klik balik pada Planet Tracker tu. Yang tadi kita dah buat tracking tadi tu. Nanti awak akan nampak ada warna hijau ni. Macam saya boleh tracker hijau Klik kat sini, create apa benda ni? Planar transform Okay, tekan ni. Create planar transform. Okay. Okay, dia keluar benda baru, betul? Okay. So, benda baru tu, bawa dia, letak tengah-tengah, di antara tengah-tengah tu. Antara teks dan juga merge. Letak je dulu. Di antara teks dengan merge. Okay? Okay, letak di antara teks dengan merge. Okay, betul? Dah? Letak je dulu. Dia tak buat apa-apa lagi. Kita tak buat apa-apa lagi. Letak je dulu. Okay. Okay, now. Dah letak macam ni. Okay, now. Ambil arrow ni. Ambil arrow yang bawah hijau ni. Yang teks ni yang dekat dengan bawah merge ni. Ambil arrow ni letak kat atas. Ambil arrow ni letak kat atas. Ambil arrow yang bawah sekali tu. Letak dekat transform. Lepas tu yang transform tu letak dekat bawah.
Dia jadi macam tu. Letak dulu. Letak dulu. Jangan risau. Tulisan tu ni kita fikir kemudian. Letak je dulu. Dia kena betulkan dulu. Ni. Betulkan dulu. Text, arrow, planar transform, arrow, merge. Okay? Dia jangan ada satu arrow panjang ke bawah. Dia mesti warna ni. Okay? Jadi tak? Jadi Okay, now. Tadi yang ada teks tu, ada yang teks hilang. Betul? Okay, now apa kita perlu buat? Kita letak balik kita punya playhead ni ke depan. Tarik balik yang merah ni ke depan. Tarik balik ke depan. Okay. Now cuba kita play. Apa jadi pada teks tu? Dia kejap ada, kejap hilang, kejap ada, kejap hilang, betul? Dia gaib tu. Ada yang gaib terus. Macam saya punya dia keluar-keluar macam tu, nampak? Okay. Kenapa dia jadi macam ni? Siapa tahu? Tulisan dia keluar dari frame. Tulisan dia keluar dari frame? Tak. Tulisan tak keluar dari frame. Okay. Yang kita pakai tadi ni adalah planar tracker. Planar tracker ni adalah kita perlu cari satu surface yang flat untuk dia nak track. So jadi tulisan tu akan maintain pada surface tu sahaja. So since that kita pilih kita punya surface ni dekat sini, okay, dia akan berubah-ubah. That's why track tu yang kita buat point tu, bila dia tracking, kita ni ubah-ubah tu dia akan hilang. Sepatutnya kita tak boleh buat tracking yang kecil, saiz kecil. Kita kena buat tracking yang part yang saiz besar. That's why tadi ada 3 option. Remember ada 3 option? 1 tracker, 1 planar tracker, 1 camera tracker. Ada 3 kat situ. Okay. Kalau kita nak buat basic, kita boleh guna tracker sahaja. Tak payah menggunakan planar tracker. Okay, now saya nak tunjuk awak efek ni macam mana jadi. Now, apa kita perlu buat adalah kita start from scratch balik. Okay. So, apa kita boleh buat? Delete yang planar tracker dengan merge tu. Jangan. Delete yang planar transform dengan planar tracker. Okay, tinggalkan text merge dengan yang lain tu. Okay? Dah. Okay? Lepas merge tu, right click, pergi dekat add tools, ambil tracking, ambil tracker. Ambil tracker. Okay? Ambil tracker. Okay, dah. Alright, okay. So kalau perasan awak nampak tak dia ada satu point hijau tu. Okay, now kita zoom dekat mana kita nak tracker kita tu berada. Okay. So tadi saya punya tracker tadi. Okay. Nampak kan kita boleh besarkan kita punya area ni. Okay. Listen saya tunjuk. Yang line putus-putus tu adalah ruangan di mana dia akan mencari. Okay. Tengok. Ada benda ni kan? Ada benda ni kan? Okay. Dia ada 2 box. Satu box putus-putus. Satu box dalam. Okay. Box dalam ni adalah benda yang kita nak track. Box luar ni adalah ruangan di mana benda yang kita nak track. Boleh faham? Boleh. Contoh for example, kita nak track benda ni. So kita select benda ni. Lepas tu bila kita tengok footage ni dia akan keluar. So kita besarkan yang putus-putus tu sebab itu adalah ruangan supaya komputer tu boleh cari di mana tempat yang kita nak track. Okay, contoh for example, bila saya dah buat macam ni, saya ambil saya punya point yang satu ni. Nampak Saya klik ni. Saya pergi dekat bahagian yang this one. Yang gelap ni. Okay. Dan saya kecilkan dia punya size sedikit. Bagi dia track yang ngam-ngam macam tu je. Lepas tu, yang tracking point yang satu ni pun, saya resize dia. Okay. Supaya dia tak overbroad sangat. Dia ikut ngam-ngam je.
Okay, mana? Okay. Okay. So itu saya punya point tu, nampak tu? Saya yang lain yang tengah-tengah tu Okay, now saya letak balik. Okay, ni tak payah kot. Okay, dah. Lepas tu kita ada kat sini adaptive ni saya. Okay, now kita tekan tracking ni. Ke depan dulu. So nampak tak? Dia akan cropping tu, dia akan track yang kat depan tu je. Dia akan cuba maintain yang depan tu sahaja. Okay? Lepas tu kita track ke belakang pula. Tadi dah track ke depan kan? Okay, now track ke belakang pula. Sebab yang frame belakang kita tak track lagi. So tekan ke belakang, dia akan track ke belakang pula. So tadi kan kita dah buat tracker tadi tu. Okay. So yang merge ni buang. Merge ni buang. Lepas tu kita punya text ni drag dia letak dekat yang kita punya tracker. So jadi macam tu. Okay. Dah. Ada tulisan tak? Tak ada kan? Okay, now klik pada tracker punya node. Klik pada tracker punya node. Klik pada tracker punya node. Pergi dekat operational. Pergi ke operation. Okay. Pergi dekat operation. Lepas tu dia tulis tu operation none kan? Ambil yang nombor 2. Mesh move. Okay. Baru tulisan tu keluar. So now, cuba playback. Bila playback, tulisan tu dia akan maintain je pada position yang kita dah lock tadi tu. Alright? Okay. Nampak tak effect dah? Nampak tak effect dah? Jadi tak? Jadi tak effect dah? Jadi kan? So dia maintain. So kita, bila orang tengok, kalau dalam pemilihan teks kita yang betul, kita akan nampak macam teks tu 3D dan orang ingat teks tu betul-betul ada dekat real scene ke? Alright? Okay? Okay, ini yang kebiasaannya kadang-kadang macam for example, bila kita buat point to point. Ingat tak? Nanti awak nak buat iklan. Kenapa saya ajar awak ni? Contoh for example awak nak buat iklan. Nanti awak nak buat iklan. Katalah tadi siapa Aiman nak buat iklan shampoo. So masa iklan shampoo tu tengah goncang-goncang kepala dia tu, dia track kepala dia tu dengan teks-teks tu pun ikut sekali. Yang tadi awak nak buat iklan dia lari kan? So masa dia tengah lari tu, track badan dia, teks tu pun ikut dia lari. Dekat belakang dia. Itu reality dia kat situ. That's why saya ajar awak buat tracking point ni. Nampak tak? Benda tu ada. Kena ada. So contoh kalau macam kebiasaannya kadang-kadang ada orang buat. Dia tunjuk, dia kata okay, saya nak ni dekat sini, saya tunjuk kan. Lepas tu tangan dia bergerak. Dia track tangan dia. So bila ni information semua keluar, information tu gerak dengan tangan dia sekali. Alright? Okay. Boleh? Alright. So kita stop sampai ni saja dulu. Okay? So you guys ada 2 option untuk menggunakan teks. Satu teks yang mula-mula tadi dekat kita punya card tadi tu. Okay? Yang you guys boleh pakai dekat effect tu. Kalau nak custom, you guys kena pergi dekat Fusion, you guys kena pakai kita punya yang ni, tracker yang ni. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, alhamdulillah.